Ilmu yang berasaskan pada keimanan dan seterusnya menjadikan seseorang itu yang bertakwa. So, saya fikir ini yang kita nak capai dan kita nak carilah dalam Akademi Kepimpinan Tun Perak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wafi. InsyaAllah kita akan interview salah seorang daripada fellow Akademi Kepimpinan Tun Perak, dan juga fellow ini bermaksud sebagai kumpulan pakar rujuk ataupun field expert kepada konten-konten yang akan dibawa kepada Akademi Kepimpinan Tun Perak. Apa khabar Prof? Sihat Prof? Ya, Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Jadi kita akan buat style interview. Akan ada beberapa soalan yang saya akan tanya kepada Prof, dan daripada soalan itulah kita akan nampak apakah itu Akademi Kepimpinan Tun Perak. Boleh kita mulakan Prof? Ya, silakan. Boleh, insyaAllah. So soalan pertama, bagaimanakah realiti masyarakat hari ini kalau kita tengok daripada sudut kualiti kemenjadian sebagai manusia yang memimpin dan melakukan perubahan kepada masyarakat dan kepada luaran dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni agak mendasar lah, sebab isu kepimpinan ini, cara memimpin, manusia yang memimpin itu menjadi perkara yang sering dibincangkan dalam kalangan masyarakat lah. Sebenarnya ini bukan perkara baru tentang keupayaan kepimpinan. Contoh kalau kita terus ambil contoh dalam Tun Perak lah. Maknanya kepimpinan Tun Perak sebagai bendahara itu telah menemui suatu permasalahan apabila beliau telah tamat ataupun telah meninggal lah. Jadi kewafatan seseorang pemimpin yang telah diterima tu telah menimbulkan satu polemik pula dalam masyarakat. Jadi kualiti kepimpinan ini harus dibentuk. Pada saya, maksud saya ialah kepimpinan yang kita ada sekarang mungkin mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu lah. Mungkin dari segi intelektualnya, dari segi keberaniannya, dari segi kebijaksanaannya, dari segi keilmuannya tentang kepimpinannya, terutamanya apabila kita lebih menonjol kepada ke arah kepartian. Jadi kalau pada saya kualiti kepimpinan itu sebenarnya berkait rapat dengan sistem pemerintahan itu kan. Jadi apa yang cuba saya jelaskan lah pada pandangan dan pemerhatian saya tentang kepimpinan pada masa kini, banyak yang perlu ditambah baik, terutamanya dari segi keilmuan, dari segi kebijaksanaan, dan juga dari segi ketakwaannya sebagai pemimpin. Di kualiti kepimpinan itu harus kita bina dan harus kita bentuk dengan lebih lebih jitu dan lebih kukuh, supaya kualiti kepimpinan itu sentiasa meningkat. Meningkat tu maksudnya meningkat dari segi apa yang kita mahu capai ialah dari segi ketakwaan itu. Meningkatkan ilmunya, berilmu, maka dia akan menjadi lebih yakin dalam kepimpinan tersebutlah. Yang sekarang bukan saya kata tak ada langsung, cuma suatu perkara yang baik tu kita kena tambah baik lagi, sebab kita ada cita-cita untuk membentuk sebuah negara di bawah konsep kepimpinan dalam konteks sebuah negara lah. Jadi dia adalah suatu yang perlu kita sentiasa ingatkan, berikan penambahan dan kebaikan tu. Jadi kalau dalam konteks kepimpinan yang lain, macam konteks keluarga contohnya, sebab kalau kita lihat baca hadis tu kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ni adalah pemimpin. Jadi setiap pemimpin itu mempunyai tanggungjawab masing-masing. Kalau dia pemimpin keluarga, jadi keibubapaan juga adalah suatu dimensi yang kita perlu lihat dalam kepimpinan itu. Jadi kualiti kepimpinan dan keibubapaan dalam
rumah tangga atau keluarga itu sering menjadi persoalan pada ketika ini, ya. Jadi kita nampak parenting atau keibubapaan itu dalam konteks kepimpinan yang kecil ni akan menyumbang kepada kepimpinan yang besar. Mungkin apa yang berlaku dalam rumah itu, dalam konteks kepimpinan dalam rumah, dia akan memberi kesan yang sangat ketara kepada kepimpinan masyarakat dan seterusnya negara. Jadi kita sudah banyak kehilangan ciri-ciri kepimpinan itu, sama ada pada peringkat keluarga atau peringkat negara. Jadi adalah inisiatif yang dilakukan untuk Akademi Kepimpinan Tun Perak ini untuk kita cuba meneroka permasalahan dan cuba mencari jalan penyelesaiannya. Mungkin kita tidak boleh menyelesaikan banyak perkara, tapi kita usaha untuk menambah baik kepimpinan itu dengan memimpin, dengan memberikan latihan kepimpinan kepada masyarakat, terutamanya golongan muda yang usianya mungkin usia remaja dan akan dapat diteruskan sehinggalah mereka yang lebih berumur, dan kita mengharapkan kepimpinan dari segi keibubapaan, dari segi kepimpinan masyarakat dan seterusnya negara itu akan menjadi lebih baik dengan mendepani, dengan memberi kesediaan untuk mendepani cabaran-cabaran semasa lah, terutamanya dalam dunia digital, dunia AI, macam-macam lah kan. Jadi ini adalah satu usaha lah kita dalam Akademi Kepimpinan Tun Perak. Saya tertarik tadi bila Prof katakan cabaran-cabaran ini dia hadir kerana kita kata banyak faktor lah kan. Dia hadir dan juga kita nampak memberi kesan tu, satu kesan yang domino effect, bermula daripada keluarga sehinggalah masuk ke dalam masyarakat. Jadi kalau kita boleh bincang, Prof, apakah punca fenomena yang merisaukan ini? Pertama, saya fikirlah sebagai pendidik lah, sebagai ahli kata dalam keilmuan lah, sebagai pensyarah, pengalaman mendidik anak bangsa pada peringkat tertiary education, pendidikan yang tinggi lah katakan. Saya dapati, ini secara umum lah, saya dapati puncanya ialah ilmu itu. Akhirnya kalau kita mendidik masyarakat sekarang, berteraskan kepada kemahuan masyarakat juga. Maknanya, contohlah, kalau seorang pelajar undang-undang, dia belajar undang-undang dan ekspektasi ataupun aspirasi majikan seperti peguam, dia nak peguam yang begini. Tapi kalau kita lihat dalam konteks keilmuan itu, maka ia tidak seharusnya menjadi begitu stereotip untuk menyediakan peguam yang terus boleh menjadi peguam yang hebat. Pada saya, asuhan dalam minda itu ialah asuhan berkenaan dengan kepentingan ilmu tu. Dari segi falsafahnya, dari segi aspirasi dan tujuan kehidupan seorang hamba Allah yang dicipta sebagai manusia yang paling indah itu kan. Pertama, kekurangan dari segi ilmu dan kerohanian lah. Ya. Tapi yang kedua juga, faktor yang sebenarnya menjadi cabaran atau faktor yang menyebabkan berlakunya kelunturan dalam keupayaan kepimpinan ini ialah faktor perpecahan dalam masyarakat atau umat Islam, terutama berpuak-puak. Berpuak-puak ni dalam pelbagai dimensi lah. Berpuak-puak tu mungkin dalam bentuk berpuak-puak dari segi partian politik, berpuak-puak dari segi ideologi, berpuak-puak dari segi ethnicity, bangsa-bangsa yang berbeza. Jadi bila kita semua, contohlah dalam warga negara Malaysia ni kan, kalau kita berpuak-puak begitu, maka ia akan melunturkan keupayaan untuk memimpin. Kerana apa? Kerana perpecahan itu sendiri, kalaulah seseorang pemimpin itu mempunyai kredibiliti yang tertentu, tapi puak lain menyatakan dia tidak kredibel. Jadi dalam sistem pemerintahan kita, siasah kita sekarang ini, puak-puak perpecahan itu akan melunturkan keupayaan kepimpinan, apatah lagi tidak disokong dengan kemampuan keilmuan itu kan. Jadi bila dua faktor ini berlangsung lama dalam sesuatu masyarakat,
maka kelunturan dalam keupayaan memimpin dari segi keberanian dan kebijaksanaan itu dia akan menyebabkan kepimpinan itu tidak dapat sebenarnya mencapai hasrat suatu kepimpinan yang baik, terutamanya dalam konteks kita lihat dalam tujuan sesebuah negara lah. Saya lihat dalam bentuk negara teruslah. Tujuan sebuah negara itu dibentuk ialah supaya rakyatnya dijaga kebajikan dan pemimpinnya mampu mengusahakan kebajikan ataupun kebaikan maslahah yang perlu diberikan kepada rakyat. Kalau keberanian itu tidak ada dalam pemimpin, maka itulah kesannya. Kesannya tidak dapatlah negara itu ditadbir untuk mencapai aspirasi sebuah negara itu untuk mencari kebahagiaan kepada rakyatnya sama ada dunia dan akhirat lah. Jadi saya fikir itu adalah dua faktor utama lah, iaitu dari segi kurangnya ilmu dan juga tidak ada institusi-institusi to groom future leaders. Jadi akademi ni cuba memenuhi gap itulah, jurang itulah. Usaha yang cuba untuk memenuhi jurang tiadanya latihan khusus, tiadanya keilmuan yang penting untuk menjadikan seseorang itu pemimpin sama ada pada dirinya, pada keluarganya atau pada negara, masyarakat dan negaranya. Dan itulah perpecahan tu saya tak tahu macam mana nak cadangkan supaya kita lebih rapat dan jurang perbezaan itu. Tapi sebagai orang kata akademi, sebagai ahli dalam akademia ni, dalam akademik undang-undang terutamanya, kita sudah mempunyai satu acuan supaya kita dapat bersatu padu. Dan kalau kita semua berpegang pada acuan dalam perlembagaan hukum negara, insyaAllah Malaysia ni tidak ketandusan keupayaan untuk menjadi pemimpin bagi negara lah. Terima kasih banyak Prof. Satu kesedaran besar kita nampak, punca dari sudut keilmuan yang pertama dan punca dari sudut tiada institusi yang boleh membawa misi ini. Dan saya boleh kata benda ini bawa kepada kebocoran ilmu yang lebih besar. Sehingga kan masyarakat ni saya boleh kata menjadi satu mangsa keadaan sebenarnya. Bagaimana kalau kita lihat dari sudut mereka yang terpalit dengan kebocoran ilmu ini, adakah mereka sedar mereka dalam satu fasa yang sangat kritikal? Saya fikirlah kalau kita bercakap tentang ilmu dan kepimpinan lah, kita nampak bahawa kejatuhan sesebuah peradaban lah. Contohnya dalam sejarah Islam, kejatuhan Ottoman Empire itu juga pertama perpecahan dan juga pengaruh ilmu lain selain dari ilmu Islam kan. Jadi semasa itu pertembungan antara Barat dan Timur, pertembungan antara syariah dan sistem pentadbiran yang diasaskan kepada siasat syariah dan sistem pentadbiran yang berasaskan pada demokrasi yang dibawa dari Barat itu bertembung. Bila bertembung itu kadang-kadang kita rasa ilmu orang tu lebih baik daripada ilmu kita. Ini masalah juga. Kadang kita kata okey, apa yang berlaku di dalam peradaban lain seperti peradaban Eropah dan sebagainya tu, kita rasa mereka lebih baik daripada apa yang kita ada dalam peradaban Islam itu sendiri kan. Jadi kita keterujaan kita kepada ilmu dalam peradaban yang lain itu, maka ia telah melunturkan kefahaman kita kepada ilmu dalam Islam itu kan. Jadi contohlah kalau kita belajar perundangan, kita rasa perundangan Barat itu lebih berkesan untuk menangani permasalahan atau cabaran-cabaran dalam masyarakat kita. Sedangkan kekosongan itu boleh diisi dengan perundangan Islam. Kenapa kita tidak meneroka perundangan Islam untuk mengisi kekurangan, atau dalam bahasa undang-undang kita panggil lakuna, kekosongan dalam contoh dekat Malaysia kan, ada undang-undang yang kita import lah dari Barat kan. Sedangkan kita tahu
perundangan Islam tu mempunyai pelbagai dimensi untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jadi kelemahan kita untuk memberi penghargaan kepada ilmu dalam agama kita itu sendiri. Bila kita percaya bahawa Islam ini adalah agama yang syumul dan perundangan juga adalah perundangan yang syumul, tapi kalau kita pun mencari lagi tempat lain, apakah sebenarnya jati diri tentang diri kita ini sendiri kan? Begitu juga dengan ekonomi Islam yang kita tahu dapat memenuhi tuntutan semasa dan kita juga percaya dari segi keimanan kita beriktikad bahawa kita percaya Islam itu boleh menyelesaikan pelbagai masalah. Setiap masa, setiap zaman, fi kulli zaman kita boleh dapat penyelesaian. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan salah kita untuk belajar dari barat. Tapi jangan letakkan kepercayaan kita bahawa ilmu lain itu mengatasi ilmu syariah. Ini yang cuba kita bawa dalam kepimpinan masa depan kita lah. Ilmu yang berasaskan kepada iman, ilmu yang berasaskan pada keimanan dan seterusnya menjadikan seseorang itu yang bertakwa. Saya fikir ini yang kita nak capai dan kita nak carilah dalam Akademi Kepimpinan Tun Perak ini, dengan mengambil kira bahawa memang ilmu itu ada di mana-mana. Ada di negeri China sekalipun orang kata kan. Ada di Eropah. Tapi dalam dunia Islam tu kita ada. Cuma jadi di situ saya percaya kita kena yakinkan bahawa kita mempunyai falsafah, keilmuan dan falsafah dalam ilmu itu dan kita tidak pernah kosong. Cuma keupayaan kita untuk meneroka dalam keilmuan dari segi mengukuhkan diri seorang manusia dan seterusnya menjadi seorang pemimpin yang berasaskan kepada wahyu Allah, berasaskan kepada keilmuan Islam dan seterusnya menjadi bijaksana, berani dan berwibawa. Saya tertarik bila mana Prof kata kita terlalu bergantung ataupun berlihat kepada ilmu-ilmu daripada peradaban-peradaban lain untuk dimasukkan ataupun untuk kita sesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Sedangkan Islam itu sudah ada. Dan kita dah tengok pada punca, kita dah sudah lihat pada masalah, kita sudah melihat bagaimana reaksi mangsa-masa keadaan ini. Jadi mungkin kita boleh teruskan pada soalan seterusnya, iaitu mengapa Akademi Kepimpinan Tun Perak ini diwujudkan? Saya percayalah mengasaskan Akademi Kepimpinan Tun Perak ini muncul daripada kesedaran bahawa kita ada lakuna, kekosongan dalam kewibawaan kepimpinan dalam diri masyarakat Islam itu sendiri untuk menjadi pemimpin yang berwibawa, bukan sekadar menerima tanggungjawab pemimpin itu sebagai satu kedudukan sosial yang tinggi. Tapi kita harus ingat bahawa kepimpinan itu, akademi ini sedar bahawa kepimpinan itu adalah suatu amanah yang perlu dipenuhi dan ia adalah suatu tuntutan agama Islam yang mana ia perlu dihayati oleh semua pihak bahawa kepimpinan itu adalah suatu yang sangat penting. Jadi kelemahan-kelemahan, cabaran-cabaran semasa yang ada dilihat daripada kualiti kepimpinan, maka dalam konteks Islam dan Melayu di tanah air kita ini, akademi itu ditubuhkan supaya kita boleh melahirkan dalam masa jangka pendek dan jangka panjang pemimpin-pemimpin yang berasaskan kepada ilmu, iman dan takwa, dan seterusnya boleh menegakkan bukan sekadar apa yang ada dalam agama tetapi juga apa dalam bangsa kita yang tidak bercanggah dengan syariah kita. Dan kita kata nama kepimpinan Tun Perak ini, saya percaya rakyat Malaysia harusnya mengenali siapa Tun Perak dan begitu berani mengembangkan empayar Melaka dan berani menetapkan prinsip-prinsip Islam dalam pentadbiran dan juga meletakkan kepimpinan kepada negara itu lebih penting daripada kepentingan peribadi. Dan ciri-ciri atau karakter Tun Perak itu harusnya menjadi bayangan
untuk kepimpinan pada masa depan, terutamanya apabila Malaysia dalam masa, kalau hasrat kita dalam masa 2040 kita mempunyai telah bersedia dengan individu-individu atau insan-insan yang akan menjadi kepimpinan ini. Jadi kesedaran tentang kelemahan yang kita ada dan kesedaran tentang apa tanggungjawab kita yang perlu kita sumbangkan kepada negara. Jadi Akademi Kepimpinan Tun Perak ini cuba menyumbang kepada kualiti kepimpinan, kualiti diri insan yang boleh menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Terima kasih banyak Prof. Kita nampak kita sudah ada satu matlamat yang jelas. Kita nak seorang pemimpin, kita nak ramai individu-individu yang memimpin, tapi persoalan seterusnya adalah bagaimana kita nak membina mereka dengan konten apa seharusnya yang kita beri kepada mereka dan apa yang Akademi Kepimpinan Tun Perak bawakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Okey, penyediaan untuk menyediakan seorang pemimpin tu ialah pertama keibubapaan lah. Dari awal kan, tadi saya tak perlu huraikan tentang keibubapaan itu. Tapi sebagai akademi kepimpinan yang kita cuba bawa isi kandungan untuk mengisi jiwa dan raga para pemimpin masa depan tu, terutamanya tentang falsafah Islam itu sendiri. Falsafah Islam, bagaimana falsafah Islam itu dibentangkan dalam pelbagai dimensi lah. Falsafah pendidikan Islam, falsafah yang diperkenalkan. Mungkin perkataan falsafah tu pun agak berat lah. Cuma kita perlu nyatakan bahawa konsep-konsep yang Islam mahukan. Contoh Islam ada maqasidus syariahnya kan. Jadi falsafah ini yang kita nak bawa. Falsafah keadilan dalam Islam contohnya. Jadi kita ada falsafah Islam, kita akan memperkenalkan hal-hal berkaitan dengan syariah-syariah yang ada dalam Islam, dan termasuk jugalah bila kita kata syariah ni dia mungkin ada syiar-syiar Islam tu sendiri. Yang penting juga untuk kembali ke tanah air kita ni, kita jangan terasa bernostalgia dengan kejayaan Islam. Bagaimana kita nak bawa prinsip-prinsip Islam itu ke tanah air kita ni, kita harus mengenali jati diri kita dan sejarah bagi negara kita, terutama sejarah Tanah Melayu ini juga perlu diteroka untuk disampaikan kepada para pemimpin. Seterusnya perlembagaan dan perundangan saya fikir tidak boleh tertinggal ya, kerana kita menerima hakikat. Walaupun kita mahu menyatakan bahawa Islam itu membekalkan kita dengan prinsip-prinsip asas yang sangat mendalam, tetapi kita harus berpijak pada realiti. Bahawa realiti sekarang ialah kita mempunyai perundangan dan sistem perlembagaan, sistem pentadbiran yang sesuai dengan kehendak orang Tanah Melayu, orang Malaysia secara keseluruhannya. Maka perlembagaan dan perundangan itu perlu diberikan penghayatan kepada mereka yang akan menjadi peserta atau pemimpin yang akan dididik melalui Akademi Kepimpinan Tun Perak ini. Dan selain itu saya fikir utama juga ialah tentang ekonomi. Mungkin kita boleh bawa tentang asas-asas ekonomi Islam dan bagaimana kedudukan terutamanya ekonomi orang Melayu, macam mana kita nak tambah baik Melayu Islam ini, sama ada melalui institusi Islam atau institusi yang lain lah yang ada dalam negara kita ini, memberi kesedaran terutamanya kepada kepimpinan bahawa ekonomi ni kalau kita opak, kalau kita miskin orang tak respect. Jadi bagi Akademi Kepimpinan Negara ni, Kepimpinan Tun Perak ini, kita mahukan ekonomi negara ini difahami oleh para pemimpin masa depan supaya mereka bersedia. Ekonomi yang macam mana boleh membawa negara ini sebagai negara yang berjaya dan masyarakat yang mempunyai ekonomi yang tinggi. Geopolitik, kita kena kenal negara sekitar kita ataupun kita kena kenal masyarakat antarabangsa supaya kita boleh berhubungan. So, hubungan antarabangsa tentang kedudukan geoekonomi, geopolitik ni perlu kita perkenalkan kepada para peserta nanti. Dan yang pentingnya apa dalam bahasa Arab kata al-aqlus salim fil jismis salim. Itu kita kena fikirkan minda yang bijak, badan yang sihat, itu juga penting untuk masyarakat kita.
macam mana pemimpin harus melihat kebajikan dari segi keupayaan raga. Jadi ini adalah satu dimensi yang kita perlu ingat bahawa diri kita dan kesihatan kita ni amanah yang perlu kita galas. Dan itu adalah amanah. Contoh Allah bagi kita badan ni, dia adalah milik Allah, masa kita kena jaga. Jadi antara modul tentang kesihatan dan juga well-being lah ya, kesihatan dan kedudukan kekeluargaan tu perlu dikaitkan lah. Dan seterusnya personal skill lah. Kita kata setiap orang tu mesti ada soft skill dia, setiap orang tu mesti ada. Saya lebih kepada adab, adat dan syariat ini digabungkan dengan sekali ya. Dalam semua dimensi itu, adab, adat dan syariat. Jadi kalau kata orang Negeri Sembilan kan, adat bersendi hukum, hukum bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Itu yang asal dari dunia Melayu kan. Jadi ini dan mungkin semua perkara ini dikaitkan dengan isu-isu semasa lah. Jadi saya percaya akademi ini akan melihat pada gabungan subjek atau perkara-perkara yang saya nyatakan tadi lah. So kita nampak sebenarnya lengkap konten yang ada pada Akademi Kepimpinan Tun Perak untuk nak melahirkan pemimpin ni. Dia satu tugas yang sangat sukar ya Prof. Pemimpin yang orang kata apa, boleh melihat dalam semua dimensi tu. Tak semestinya pakar, tapi tidaklah kita kata kita tak bolehlah mengatakan semua orang yang menjadi peserta tu akan mahir dalam semua bidang. Tapi sekurang-kurangnya dia tahu tentang kepentingan suatu perkara yang kita sebut dalam isi kandungan kita yang cuba sampaikan modul-modul tertentu lah. Mungkin terakhir kita boleh bincangkan adalah apakah harapan Prof kepada mereka yang melalui proses latihan Akademi Kepimpinan Tun Perak ini, mungkin 5 tahun ke hadapan, 10 tahun ke hadapan, kita harapkan mereka ni keluar daripada kenderaan ini jadi bagaimana sebenarnya? Aspirasi asal Akademi Kepimpinan ini ialah untuk melahirkan pemimpin yang bijaksana, berani dan bertakwa. Kan? Jadi aspirasi itu aspirasi akademi lah. Dan setentunya harapan kita ialah supaya kita mencapai hasrat itu. Tapi suka saya sebut bahawa dalam melaksanakan hasrat atau untuk memastikan pencapaian yang maksimum untuk akademi ini, kita perlukan sokongan dari pelbagai pihak. Ya, jadi untuk membolehkan para peserta ini menghayati modul-modul yang kita bawa nanti dan dapat mencapai hasrat yang dibawa oleh Akademi Kepimpinan Tun Perak ini, kita perlukan sokongan semua pihak dari segi ahli masyarakat, mungkin aktivis-aktivis yang lain. Mungkin kita boleh bergabung untuk menzahirkan keinginan yang sama tu ataupun berkongsi aspirasi dengan Akademi Kepimpinan Tun Perak ini ya. Jadi pastinya lah dengan modul-modul ini kita tak boleh nak kata perfect lah, perfect generation will be created. Kita tidak menyatakan bahawa kesempurnaan itu yang akan kita dapat, tapi hasrat kita memanglah nak sempurna. Tapi kita tahu apa yang akan berlaku nanti ialah apabila kita mencapai kalau mungkin pada pertama kali kita nak 10,000 peserta, 100,000 peserta dan seterusnya sampai 500,000 peserta pada tahun 2040. InsyaAllah. Jadi harapan kita ialah supaya mereka dapat menghayati modul-modul ini, dan harapan kita juga adalah supaya usaha ini disokong dan mendapat kepercayaan pelbagai pihak lah, termasuk dari akademi, dari akademik ataupun universiti dan sebagainya. Dan pemimpin yang kita cuba lahirkan ini adalah dapat aspirasi kita ialah supaya pemimpin yang kita lahirkan dari usaha ini ialah dapat menjadi pemimpin pada masa depan. Terutamanya saya selalu menyebut tentang gagasan 100 tahun Malaysia Merdeka. Jadi kita mempunyai persediaan yang lengkap supaya Malaysia ini, pemimpin yang kita lahir ini dapat mendakap
masa depan negara dengan memastikan ilmu dengan memastikan mereka mempunyai ilmu dan dapat menghayati ilmu tersebut, seterusnya melahirkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa, iaitu takut kepada Allah dan berani mendepani cabarannya, meningkatkan keupayaan negara, sentiasa menjaga kedaulatan negara. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof. Saya rasa itulah kita kata mesej yang sepatutnya kita sebarkan kepada generasi-generasi akan datang. Semoga dengan mesej itu tersebar, dia mampu untuk nak menyerap kepada siapa yang mendengar dan kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang beriman dan yang bertakwa, insyaAllah. So terima kasih sekali lagi banyak Prof. Terima kasih Dan kembali. itulah daripada Wakil Fellow Akademi Kepimpinan Tun Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.